Apa ni Wengkong? Dari tadi 14-1 je. Kau main tak kau main? Mak lah kau lagi teruk lah kau dapat 15-0. Kurang ni saya dapat 1 mata. Kau tak tahu kau Mazlan kan jago badminton kampung kita. Dia lah bakal mewakili negara. Kau lagi teruk. Kosong aku dapat juga 1. Jo, Weng, kau nak sembang ke nak main? Cepat sikit, hari tengah panas ni. Oi. Siapa jago sini? Aku tanya ni, siapa jago kat sini? Pekak apa ha? Mazlan, aku dengar kau andal sangat. Apa kata kalau kita tarung? Kenapa? Kau nak cabar aku? Ya. Terima kasih. Berani ke? Aku okey. Tapi kalau kalah jangan nangis. Baik, kita tengok siapa yang nangis. Sekarang macam mana? Takkan nak lawan kosong je. Itu senang je. Siapa kalah, belanja minum. Betul ke ni? Kalau kau berani lah. Kau aku okey. Okey Jo? Eh. Okey? Mari kita mula. Woi! Gila! Sakit ke tak? Ajar betul. Gila pukul kuat-kuat. Asal aku kepala dia? Siapa suruh saya tinggi-tinggi? Gelap Zal. Jaga, kau diam. Pulak dia. Dah. Main betul lah sikit. Jaga lah. Berat lah. Hah. Badan dia besar. Bola kecil tak boleh ambil. Belas 3, Mazlan dan Jo menang. Hai, bawa 1 set. Takkan dah penat kot. Boyak ah. Pancit. Habis tu kau mengaku kalah. Surrender lah. Kalau macam tu, Jo kan yang belanja kita minum kan? Yalah. Macam mana? Minum pun belanja minum lah. Jom lah. Okay, jom. Aku harap korang tak kecil hati lah Tapi apa hal, terima kasih kerana belanja kita minum. Kau memang power semua. Aku kalah dengan kau. Terima kasih. Hai, sopan nampak. Tadi macam rimau. Kau tahu tak Lan? Aku ni memang tak standing dengan kau. Apa kata kalau kita berkawan? Kau nak berkawan dengan aku? Boleh? Aku tak kisah. Lagipun aku tak suka bermusuhan. Kalau gitu kita dah kawan baik sekarang. Ni siapa ni? Tak kenal lagi. Ni Jo. Hai. Oh, jom. Minum Jo. Makasih. Lan, minum. Belanja ni. Mana. Mazlan, dahsyat betul kan kau main badminton? Apa kata kalau kau ajar aku? Dah lah Bek, jangan nak puji aku. Aku bukannya pandai sangat. Lagipun banyak yang perlu aku belajar. Tapi kalau kau nak train sama-sama, aku tak kisah. Percayalah Lan. Antara kita semua ni, kau lah yang paling hebat. Aku kagum betul dengan kau. Okey. Mulai hari ni kita berkawan baik. Mau lagi minum ah? Makan Bek lagi. Makan kau baca. Dah. Cik, air 2 lagi cik. 3, 4. Bek. Makan ni 1 set lagi boleh? Boleh. Boleh. Jo, ajak pergi dia Jo. InsyaAllah. Hai bang, dah masuk waktu maghrib dah ni ha. Budak Mazlan tu tak nampak membayang lagi. Dia tengah leka lah tu, sampai terlupa nak balik. Si Mazlan tu bang, bukannya budak kecil lagi. Umurnya pun dah dekat 20 tahun dah ha. Cuma perangainya je lah yang macam budak-budak. Agaknya dalam perjalanan lah dia tu.
Apa yang dibaca asyik sangat tu, bang? No. Pasukan badminton negara dapat ganjaran berjuta-juta ringgit awak tahu. Kerajaan negeri Selangor pun nak bagi diorang tanah. Untung betul ada orangnya, bang. Mana dah membanggakan negara kita. Dapat pula ganjarannya lumayan. Memang betul kata awak tu, Noh. Dia orang tu berlatih siang dan malam. Bersungguh-sungguh dia orang bermain. Memang elok pun jasa dia orang tu dikenang, Noh. Baru balik budak ni. Ayah, Mak. Kamu ni lah, kemana aja ni? Sudah nak malam baru kamu balik. Dari tadi kami tunggu nak makan. Sampai nasi yang mak sedia tu dah sejuk dah. Suka sangat dah menyusahkan orang tua lah kamu ni, Lan. Mak. Saya pergi main badminton dengan kawan. Lepas tu kita orang pergi minum kejap. Tahu hari dah lewat. Sedapnya mak masak. Saya pun dah lapar ni, Mak. Dah, jangan banyak cakap. Mari kita makan. Tangan tu dah basuh ke belum? Yalah, Mak. Sedap melawan nasi. Kejap abang pun. Apa pun abang ni? Lan, apa yang kau buat tu? Ayah, tak ada apa-apa ya. Lan tengah betulkan tali raket ni. Dah putus nampaknya. Ayah nak tanya kau, Lan. Kau dah tamat sekolah menengah. Apa pula rancangan kau selepas ni? Tak ada ke kau ingat nak belajar lagi? Lan tak ada mood nak baca buku ya. Habis kau nak jadi apa, Lan? Entahlah. Lan tak fikirkan lagi. Semua orang ada cita-cita, Lan. Ayah tak tahulah pula cita-cita kau. Cita-cita Lan. Kalau nak ikutkan, Lan nak jadi pemain badminton yang handal. Macam Rashid Siddiq tu, boleh harumkan nama negara. Kalau berfikir je tak guna, Lan. Kau kena berusaha dan berkorban. Kalau kau nak jadi macam keluarga Datuk Haji Siddiq tu, bukannya senang kau tahu. Yalah ya. Lan pun belum mahir main badminton ni. Entah bila cita-cita Lan capai pun, Lan tak tahu. Baguslah kalau kau dah bertekad, Lan. Satu hari nanti kau pasti berjaya. Lagipun kau dah minat main badminton. Kau kenalah berlatih bersungguh-sungguh. Ayah tetap akan mendukung kau. Terima kasih ya. Ayah, Ayah kan kerja dekat pusat latihan badminton tu kan? Boleh Ayah bawa Lan pergi sana tak? Lan nak tengok dia orang berlatih. Boleh tu boleh, Lan. Satu hari nanti Ayah bawa kau ke sana. Terima kasih ya. Sama. Jangan duduk lama kat sini. Nanti kena embun. Sakit nanti susah. Ayah masuk dulu ya. Yalah ya. Nampak macam tu. Okey, second serve. Bola tu bola aku. Alah, apa nak kira bola siapa? Okay, point. Oi, kau nak bunuh aku ah? Asal kau bagi upcourt? Yang kau bagi kat baseline tadi apa pasal? Kau reti ke tak reti main ni? Kau tu reti ke tak reti main? Kau bodoh! Apa bodoh-bodoh? Dalam permainan badminton ni ada peraturan kau tahu. Aku tak tahu masa bila kau nak bagi baseline, masa bila kau nak main net. J, dalam gelanggang peraturan dengan kita tau. Kau janganlah ingat tunjuk bagus je. So what? Kerja sama tak langsung apa pasal? Kau memang bodoh. Apa bodoh? Reti main. Kau tak reti main. Kau tak reti main tau. Sepatutnya kau tak layak duduk di gelanggang ni tau. Alah, smash jiput pun tak boleh angkat. Itu sebab kau bodoh. Kau tu yang bodoh. Hantar kat baseline apa pasal? Kau ingat bapak kau jurulatih, kau ada layak kat sini. Tak layak. Kau balik rumah tidur. Kau tahu? Kau ingat kau bagus sangat? Pergilah. Apa ingat kau bagus sangat? Hei! Apa kena dengan kamu berdua ni, ha? Awak bising dalam gelanggang. Awak mengganggu pemain lain, tahu tak? Mari kau saya ke pejabat. Apa kena dengan kamu berdua ni, ha? Asyik bergaduh aja. Kamu sedar tak? Kamu berdua ni pasangan bergu. Kamu mesti sefahaman dan bekerjasama antara satu sama lain. Kalau ada masalah, selesaikan dengan tenang.
bukan cara bergaduh. Kamu tahu tak? Kamu berdua ni adalah pemain yang handal di kalangan pemain-pemain di sini. Tambahan pula, pertandingan pemilihan mewakili negara sudah tidak lama lagi. Kamu mesti bersefahaman dan berfakat. Dia yang merebut syarikat saya. Bertindak sendirian. Aku bertindak mengikut keadaan. Keadaan apa macam tu? Melompat tu pasal. Sudah, jangan bergaduh lagi. Tapi lain kali kalau ada apa-apa masalah, cuba beritahu dan cuba selesaikan. J, awak pemain bergu. Terlalu menonjol diri sendiri adalah satu kelemahan awak. Persefahaman dan kerjasama dalam acara bergu amat penting sekali. Tapi awak telah mementingkan diri awak sendiri. Walaupun awak bagus bermain. Sulaiman, kelemahan kamu adalah kurang cekap dari J. Jadi, kamu mesti berlatih bersungguh-sungguh supaya taraf kamu seimbang. Kamu berdua mesti bekerjasama dengan sebaik-baiknya. Dan kamu mesti sedar kedudukan kamu. Kamu adalah pemain bergu, bukan pemain single. Faham? Bagaimana keadaan badan kau sekarang, Man? Letih sikit lah, Cik Bob. Saya harap kita kembali ke gym untuk buat latihan. Baiklah, saya pergi dulu. Baiklah. Jay, kenapa ni? Aku dengar tu Latif panggil kau berdua ni pergi office dia. Dia kena marah ke? Marah apa? Aku lebih dahsyat daripada dia tau. Betul. Kau diam. Dia sepatutnya tak perlu bekerjasama dengan aku. Sebab dia bukannya lawan aku, kau tahu? Memang benar, Jay. Kau adalah pemain lebih cekap dan lebih pengalaman daripada dia. Dia sepatutnya menghormati kau. Tapi kau mesti ingat, siapa ayahnya? Apa? Kenapa dengan Cik Azmi? Walaupun dia tu anak pada Cik Azmi, tak berhenti dia boleh buat sesuka hati dia je, aku tahu. Tapi sebanyak dah dia akan melihat pada dia, Jay. Aku tak heran, kau tahu. Nampaknya coach tu memang sengaja nak meralatkan kau untuk berpasangan dengan anaknya dalam pertandingan nanti. Kalau menang, dia lah yang untung. Tapi sebenarnya kau adalah pemain yang paling cekap, Jay. Kau paling cekap pada Sulaiman. Sulaiman bukan berbuat pada dapat pasangan dengan kau. Tapi sebenarnya dia hanya nak memilih kau. Aku tak boleh! Aku tak akan membodohkan! Mak, dah masak ke? Lina lapar lah, Mak. Sabarlah nak. Kan elok kalau tunggu ayah dan abang kau balik. Makan sama. Tapi Lina tak tahan. Kejap lagi dia balik lah tu. Tunggu Umi dengan Sulaiman. Tu ayah dengan mana balik? Ayah, abang. Ya. Abang, boleh. Ni Salina ni tak sabar-sabar nak makan. Lapar kata dia. Ayah ni baik lambat lah. Orang dah lapar tau. Sorry lah, ayah ada hal sikit kat gelanggang tu. Ayah biar Lina tolong ayah. Ini kalau dah buat baik macam ni, mesti ada apa-apa tau ni. Mana ada. Orang nak tolong pun tak boleh. Apa ayah ni? Cakap. Macam ni. Malam ni ada kawan Nina ajak pergi tengok wayang. Dah ayah agak dah. Dengan siapa? Dengan Sheila dengan Yan tu. Bolehlah ayah. Baiklah. Tapi ingat, jangan balik lewat sangat. Terima kasih ayah. Yang ni dah kenapa pula? Masih teringatkan kisah tu? Taklah, ya. Nah, sudah. Kita atas mandi. Baik, ya. Mak cari apa tu? Ni tisu ni Salina nak keluar lagi ke? Alamak, kan ayah dah kasih dah. Salina, kamu tu perempuan. Tak elok kalau keluar malam selalu.
Bukannya selalu, Mak. Sekali-sekali je Lina keluar. Kenapa Lina tak mau dengar cakap mak? Alamak, ni risau sangatlah. Lina kan dah besar, Mak. Lina tahulah jaga diri Lina. Ada aje lah jawapan kau tu. Nak Lina tolong apa, Mak? Dah tak payah masuk sana. Cik. Ya. Ayah abang mana, Ayah? Abang kau mandi je. Tik, dah makan sekali. Cik tak ada air. Ayah. Belum tidur lagi? Belum lah, Ayah. Man ni penat sangat ke? Tak bermain langsung? Tak adalah, Ayah. J terlalu yakin pada diri dia sendiri. Jadi Man mesti cari jalan untuk betul ansur dengan dia. Kamu berdua pasangan bergu, tahu tak? Mesti ada understanding. Supaya kamu dapat bermain dengan cemerlang. Man dan J ada potensi, tahu tak? Baiklah, Ayah. Man akan cuba saya upaya untuk tolak ansur dengan J. Baguslah kalau macam tu. Sebenarnya Man, J memang handal. Dan lebih pengalaman dari segi teknik bermain badminton. Tapi dia tu suka belagak. Tak pernah nak berfikir untuk memajukan skillnya tu. Sebab itulah, sampai sekarang pun bermain dia di tahap itu saja. Kelemahan Man pula, kurang bersemangat waktu bermain badminton. Itulah kelemahan di antara Man dan J. Kemajuan Man sekarang very slow. Terutama sekali dari segi kekuatan badan. Man mesti belajar bersungguh-sungguh. Baiklah, Ayah. Ayah janganlah bimbang. Man takkan kecewakan Ayah. Si Mazlan tak bangun lagi ke? Lah, Abang. Selalunya masa ni dia dah bangun dah. Biar Nur pergi tengok dulu ya. Pergilah. Panjang umur kamu. Mak, Mana pergi pagi-pagi buta ni? lagi jogging, Mak. Mak ingat kamu ke mana tadi? Lan, hari ni dekat stadium ada pertandingan badminton. Kau nak ikut ayah ke tidak? Iya ke? Bagus juga tu ya. Lan pun dah lama nantikan peluang ni. Tengok TV dan tengok live. Lain je. Boleh tak, Mak? Tunggu apa lagi? Cepatlah makan tu. Yalah ya. Jangan makan laju sangat. Nanti kan tercekik. Ni ambil air minum. Sorry, Mak.
Ayah, Ha. itu J dengan Sulaiman ke ayah? Ha. Tak silap ayah, memang dia orang lah tu. Ayah nak tahu tak? Ha. Dalam ramai-ramai pemain yang ada, dan rasa dia orang yang paling berbakat ya. Dan betul-betul minat dia orang. Ayah pun suka kat dia bang. Aku tak sangka Man, kau yang betul-betul jago Man. Bola macam tu kau bersama kan? Kita menang. Ya. Kau tak halang aku tadi. Aku dapat selamat kau bola tu. Dan aku dapat tunjuk kamu main aku yang tak macam kau. Apa Ada orang kata, awak bergaduh dengan Sulaiman. Betul ke? Berhenti! Kenapa dengan kamu berdua? Mana J? Tak nampak pun. J belum datang lagi, Kos. Kalau dia tendang aku akan laporkan ke Persatuan Badminton. Aku tuduh dia salah gunakan kuasa. Dia tak berani.